ada jodoh. Tak apalah saya. Macam mana makcik? Ya ampun. Macam mana Tak ni? apalah. Gurau je, tak apa. Macam mana okey 18 tu? Ha? Tak okey lah. Tak cukup bajet lah, cik. Ya. Nanti kalau aku bayar 18 ni, Yang itu aku saya tak ambil boleh yang beli itu. kelengkapan untuk anak aku. Ya. Anak aku sehari makan 1 ekor ayam. Kalau sebulan dah 30 ekor ayam. Tapi Jadi, 15k ni kalau bagi kau on terus tukar fikiran ke macam mana? Apa? Kalau yang 15k ni. 15 kan memang on tadi. Hmm. Tapi disebabkan kau tadi 50% tak payahlah bayar 50%. Ha. Kau 5,000 je lah. Jadi abang bayar Wah. 10,000. Tak pernah kan jumpa customer macam gini? Ya. Boleh lah saya. Tak apalah. Apa Alamak. saja kerja sepita pening boleh makan ubat. Tak apalah saya. Tak apa. Ni nanti nak raya. Fikir nak raya nanti. Abang Anak kumpul saudara dulu. nak bagi duit juga biar raya. Betul. Nanti kan kesian pula. Kan, tapi itulah takkan rumah baru tak ada kabinet TV, nak letak TV macam mana? Tongkrongan kotaknya. Tapi lagi sedih kalau kau tak boleh bagi harga yang Ini. tak apalah saya. Tak ada jodoh dah. Hanya Allah aja yang tentukan. Tak apa, saya. Biarlah. Biarlah berani Hanya Allah aja yang mampu membalas itu. Ya, bantuin bos. Hanya Allah aja saya tak Tak ada boleh. jodoh. Baliklah. Tadi pun nak bayar 5k pun tak lepas, nampak lepas 3k. Itu sebab limit amount bang. Tadi sebab dah terbeli. Dah minum air Tak kopi apalah, dah saya. makan roti. Sebenarnya datang nak